Salam sejahtera. Hari ini saya ingin menyampaikan satu perkara yang penting. Tiada siapa yang akan mengubah hidup anda melainkan diri anda sendiri. Dalam dunia yang membina manusia, kita percaya setiap individu mempunyai potensi. Bukan untuk dilabel tetapi untuk dibentuk dengan arah, sokongan dan kepercayaan. Jika anda mempunyai impian, berusahalah untuk mencapainya. Jika anda mahu menjadi lebih baik, ambillah tindakan. Kerana perubahan tidak hadir dengan menunggu. Ia lahir daripada keberanian untuk melangkah. Kadang-kadang perjalanan ini tidak begitu mudah. Namun setiap cabaran menjadikan kita lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia untuk berkembang. Percayalah pada diri anda sendiri. Yakinlah pada usaha anda. Masa depan bukan untuk diimpikan. Ia untuk dibina dengan tindakan, disiplin dan kesungguhan. Setiap usaha kecil itu amat bermakna. Setiap langkah walaupun perlahan tetapi membawa kita ke hadapan. Suatu hari nanti, anda akan menoleh ke belakang dan berasa bangga dengan sejauh mana anda telah melangkah. Kerana dalam dunia ini yang paling penting bukan siapa anda pada hari ini, tetapi siapa yang anda pilih untuk menjadi. Dan waktu terbaik untuk bermula ialah sekarang.